sedialah untuk kena pamgan. Polis yang menjaga tempat. Okey tuan-puan, bagi tuan-puan yang datang Public Gold nak beli emas, tuan-puan tak perlu ragu, tak perlu takut dari soal keselamatan. Sebab dekat Public Gold ni tuan-puan, untuk tuan-puan beli emas dari soal keselamatan, tuan-puan tak perlu nak takut. Sebab dekat Public Gold kita juga ada sediakan polis bantuan untuk mengawal keadaan dekat sini. Tuan-puan tak perlu takut kena rompak ke, kena ragut ke. So dekat dalam ni kalau ada orang berani nak rompak, sedialah untuk kena pamgan. Polis yang menjaga tempat ni dia ada pamgan. Bukan sekadar pakai sumpit ke, pakai panah ke, tak. Dia pakai pamgan. Jadi soal keselamatan untuk tuan-puan beli emas dengan Public Gold, tak ada isu lah. Kalau tuan-puan beli dekat dalam Experience Center level 1 ni. So bagi tuan-puan, mungkin tuan-puan nak beli emas dalam jumlah yang besar, takut soal keselamatan, selepas tuan-puan beli, jangan risau. Public Gold provide sekali peti besi, tuan-puan boleh terus pergi ke level 4, tuan-puan boleh sewa peti besi, iaitu public safe, yang mana harga sekitar dalam 300 lebih untuk setahun, untuk tuan-puan simpan emas tuan-puan supaya takut dirompak ataupun takut hilang. So tuan-puan boleh terus simpan di level 4 Menara Public Gold. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya, tekan link di bio, daftar akaun secara percuma dulu, nanti saya akan bimbing tuan-puan sebagai penyimpan emas dengan Public Gold.